Soalan seterusnya. Boleh tak saya doa seorang itu jadi jodoh saya? Boleh. Apa syarat? Syaratnya orang tu sah menikah dengan dia. Maka yang pertama, tidak sah menikah dengan kita mahram. Anak dara kita, dia minat dengan anak dara, comel, dia pun berdoa agar anak dara dia berkahwin dengan dia, haram. Kerana anak dara haram nikah kamu, tak boleh berdoa. Doa ni boleh, doa apa saja, jangan doa yang haram. Doa supaya anak dara jadi bini kita, haram. Yang kedua, bini orang. Bini orang, boleh tak kahwin kita? Tak boleh tak? Dia berdoa agar cerai dengan lelaki dia kahwin kita pula. Hukumnya haram. Tak boleh. Tapi bukan bini orang, sah berkahwin. Kalau dia nak, dia setuju, boleh kahwin kamu, boleh berdoa. Contoh dia kalau berang, dia pun tengok dalam televisyen, baca berita-berita di Tajikistan. Faham? Comel sangat. Orang Tajikistan baca berita-berita, mata hijau sebelah, biru sebelah. Mata perpaduan ummah. Faham tak lagi? Nah, hidung macam burung aja udang duk tawayai. Hidung. Bibir ni macam buah strawberry. Dah orang Tajikistan. Nah, comel-comel. Faham? Dia duduk kalau berani, ya Allah, boleh kakau, apa ni, boleh bineng kau. Faham? Ya. Hukumnya harus. Faham lagi? Benda yang halal boleh berdoa. Faham? Tidak salah. Okey?